Seorang wanita warga Emas cemas apabila kereta dinaiki yang diparkir di atas feri tiba-tiba terjunam ke dalam sungai. Kejadian berlaku di JT Pangkalan Feri Pasir Kelang dekat Kuala Kerai, Kelantan. Tuan Yam Tuan Yaakob, 67 tahun, berkata ketika kejadian kira-kira jam 10 pagi semalam, dia berada di tempat duduk penumpang hadapan, manakala suaminya keluar dari kereta mahu membayar tambang feri. Tiba-tiba, kereta bergerak dan dia segera cuba membuka pintu namun gagal kerana dihalang tiang feri. Tuan Yam diselamatkan orang ramai dan petugas feri ketika air mula masuk memenuhi kereta. Ingat mati. Tadi ingat mulai, jatuh air, siapa nak tolong. Dengan kereta, okey? Ingat mati. Buka pintu, bunyi, buka pintu. Betul makcik tu. Ada orang buka kan, makcik pun 3-4 orang kat nakal. Dia dan suami Saleh Ismail, 75 tahun, setiap hari menaiki feri untuk ke Kuala Kerai untuk membeli barangan keperluan. Menurut Saleh, dia sudah mengangkat brek tangan dan gear automatik pada posisi neutral. Sepik terkepik dengan tiang tu. Dia duduk tahan gitu, dia tahan pun tak lekat lah. Lepas tu bila tak lekat, kereta tu jatuh turun, jonek gitu. Oh, makcik duduk dalam. Oh, kata sudah. Lepas tu dia tak tolong budak. Dia kata, tolong buka pintu, kata makcik itu. Makcik duduk dalam. Sementara itu, pekerja feri Haikal Rizwan memberitahu ketika kejadian, hanya kenderaan mereka berada di atas feri. Dia yang membantu mangsa sempat mengikat bahagian kereta menggunakan tali feri bagi mengelak ia tenggelam. Kru feri berjaya menarik kereta berkenaan menggunakan pick-up.